Pernah tak kau terfikir, apa harga sebuah kesetiaan? Adakah ia bermakna kita kena ikut telunjuk pemimpin sampai mati, walaupun terang-terang dia buat silap? Atau adakah kesetiaan sebenar terletak pada keberanian untuk melawan ketidakadilan, walaupun kita dicop sebagai penderhaka? Kisah ini membawa kita kembali ke zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Masa tu, ada 5 orang pahlawan terbilang, 5 sahabat baik. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Yang paling handal, paling bijak dan paling disayangi Sultan, sudah tentulah Hang Tuah. Kemana saja Sultan pergi, Hang Tuah ada di sisi. Kesetiaannya tak berbelah bahagi. Tapi biasalah, bila ada yang disayang, pasti ada yang cemburu. Maka, mulalah fitnah ditabur. Ada yang mengadu domba, kata Hang Tuah ni buat hubungan sulit dengan dayang istana. Sultan, tanpa usul periksa, tanpa siasat, terus percaya. Darah baginda mendidih, hukum bunuh Hang Tuah. Titah Sultan dengan penuh kemurkaan. Tapi, bendahara yang bijaksana tahu Hang Tuah tak bersalah. Secara rahsia, dia selamatkan Hang Tuah dan sorokkan dia di Hulu Melaka. Berita hukuman mati Hang Tuah tersebar sampai ke telinga sahabat baiknya, Hang Jebat. Hati Jebat hancur. Sahabat yang dia sanjung, pahlawan yang setia, mati macam tu saja kerana fitnah. Bagi Jebat, ini bukan lagi soal Tuah, tapi soal kezaliman. Dia mengamuk. Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah. Hang Jebat naik ke istana, mengamuk menuntut bela atas kematian sahabatnya. Istana jadi huru-hara, tak ada siapa mampu tewaskan Hang Jebat. Sultan mula menyesal. Dalam keadaan terdesak, bendahara pun bongkar rahsia. Tuanku, Hang Tuah sebenarnya masih hidup. Sultan tak tunggu lama. Baginda panggil Hang Tuah pulang dan bagi satu titah yang paling berat dalam hidup. Hang Tuah, pergi dan tumpaskan penderhaka itu, Hang Jebat. Bayangkan perasaan Hang Tuah. Dia terpaksa berlawan dengan sahabat baiknya sendiri, orang yang mengamuk sebab nak bela dia. Tapi sebab sumpahnya untuk taat setia pada raja, Hang Tuah aku. Maka bertemulah 2 sahabat ini di tengah-tengah istana. Bukan sebagai kawan, tapi sebagai lawan. Pertarungan mereka berlangsung 7 hari 7 malam. Pertarungan yang bukan saja mengalirkan darah, tapi juga air mata persaudaraan. Akhirnya dengan keris teming sari, Hang Tuah berjaya menikam Hang Jebat. Dalam keadaan nazak, berlumuran darah, Jebat sempat berbisik pada Tuah, "Aku bukan derhaka, Tuah. Aku cuma menentang kezaliman." Hang Tuah hanya mampu terduduk memandang jasad sahabatnya. Dia menang, tapi hatinya kalah. Dia sedar kesetiaan membuta tuli tanpa kebenaran hanya akan membawa luka yang lebih dalam. Jangan lupa tekan butang subscribe ya, ding dong. Sejak hari itu, kisah mereka jadi persoalan turun-temurun. Siapa sebenarnya Wira? Hang Tuah yang setia tanpa soal, ataupun Hang Jebat yang berani mati demi keadilan? Kesetiaan atau kebenaran? Apa pilihan kau?